Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng MSH Autopart, MSH Performance semua dan MSH Exhaust semua. Jadi di belakang saya ni ada satu kotak. Dan untuk yang belum tahu lagi, tapi ramai alhamdulillah yang dah tahu, kita adalah dealer untuk brand Akrapovic, Thermic Noni dan Yoshimura setakat ni. Untuk brand-brand lain, insyaAllah kalau banyak tekanan daripada customer betul-betul nak dari MSH juga, kita akan cuba masuk. Dan hari ini satu brand, nampak ke saya dah tutup dah ni. Satu brand daripada Japan, Yoshimura in the house. Jadi untuk model ini, siapa yang belum tahu lagi apa yang dalam kotak ni, saya bagi hint sikit model apa yang ada dekat dalam ni, Yoshimura, dan ramai betul yang tunggu. Alhamdulillah hot selling juga model ni dekat MSH, beli full system MSH dan request untuk masukkan full system Yoshimura. Yoshimura apa? Gixxer 250 SF atau Naked R77S. Yang ni sebenarnya tak sabar nak buka, nak bagi korang tengok macam mana dia punya dalam. Jadi yang ni quick review je. Kita tak sabar nak tunjuk kat korang macam mana dia punya isi. Kita dah biasa tengok lah Yoshimura model-model lain, tapi excited sikit sebab nak tunjuk dekat geng-geng Gixxer 250. Hari-hari call pukul 2-3 pagi, bang, Yoshimura original ada stok tak? Ini dia kali ini untuk korang kita sampaikan. Kita dah buka harta karun korang ni. Tak sabar nak tengok masuk dekat Gixxer 250 ni. Jadi pipe full system, korang akan dapat full system complete set tau. Dan harga kita akan war-warkan siap dengan pasangan. Korang tak payah fikir, bang siap pasang ke apa ke, tak ada. Korang beli satu set, kita siap pasang, siap wheelie kan kat motor korang, siap sagak-magak belakang. R77S, yang ni tak sabar ni, tak sabar nak tunjuk kat korang. Dan sambil korang tengok video ni, korang akan nampak kita akan payung korang gambar yang kita orang dah tangkap secara profesional untuk korang, supaya korang dapat gambaran dia punya detail-detail tu semua. Wih, menggigil untuk geng-geng Gixxer ni. Dan untuk model ni R77, kita panggil side mirror. Kenapa side mirror? Kita nampak orang belakang kat belakang. Kita boleh guna dia punya chrome tu, tengok orang belakang. R77S untuk Gixxer 250 SF. Jadi kita pun tak sabar nak pasang kat korang ni. Dan untuk geng-geng yang sebelum ni, korang boleh sikat rambut dekat traffic light kan. Korang boleh sikat rambut, nampak? Motor sebelah boleh pinjam kejap. Boleh sikat rambut macam kita punya MSH G6 yang panjang tu. Yang belakang ni tengok. Jadi korang dah ada pilihan, nampak? Dah ada pilihan lain dan korang boleh pilih Yoshimura R77S untuk Gixxer korang. Jadi kalau minat, cepat-cepat wasabi kita, tanya ada stok ke tak ada stok, sebab stok terlalu limited. Yang ni dah berapa lama? Mana geng-geng yang itu tanya tu, berapa lama baru kita dapat masuk. Jadi mana geng-geng Gixxer 250 SF, kita sebut message.